ke duit kau? Mak, Hasbi pergi dulu ya. Ya, nak. Baik-baik jalan. Aku harap aku yang first mengaji. Cepat habis ngaji, cepat balik. Cepat balik, cepat main PUBG. Hasbi! Nak ke mana tu? Pak lu! Masjid, nak betas sejadah. Aku kan orang berimannya ikhlas. Baru pukul 2.30. Asalkan lambat lagi. Oh ya. Kau tak katam lagi. Kau tengok aku. Sekarang petang-petang aku relax je main game. Sudah. Malas aku nak layan. Aku gerak dulu. Relax lah bro. Gurau pun dah tak boleh. Kalau nak ikhlas sangat, pergi masjid tu, derma lah sikit. Kalau tak dapat RM100, RM10 pun boleh. Tak dapat RM10, RM1 pun boleh. Apa-apalah. Aku gerak dulu. Betul juga cakap Muaz tu. Tapi orang kata kalau nak derma, biarlah sorok-sorok. Nak derma berapa ya? 50 sen ke 20 sen? Kalau derma 50 sen, tak dapatlah beli aiskrim balik ngaji nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, dah masa 50 sen pula. Macam mana aku nak beli aiskrim balik ngaji nanti? Kau kenapa? Just stres je. Aku nak masukkan 20 sen. Tapi tu masukkan 50 sen. Habislah aku tak boleh beli aiskrim balik ngaji nanti. Oh, tenang sahabat. Biar aku tolong. Ni ke duit kau? Bukan, duit aku 50 sen je. Ni ke duit kau? Bukan, duit aku 50 sen je. Dah lah, kau buatlah sendiri. Malas aku nak layan kau. Maling! Saya tak bersalah. Oh begitu. Biarlah duit 50 sen tu. Semakin banyak yang kamu beri, semakin banyak Allah beri kepada kamu. Yang penting niat kamu ikhlas. Maaf Ustaz, kalau dah terlebih derma, macam mana nak niat ikhlas? Oh, mudah saja. Biar Ustaz ajar. Begini, katakan tadi kamu ada RM1 dan RM10. Kamu niat nak derma RM1, tapi ayat. Alamak, ingatkan balik nanti nak kata takoyaki. Ikhlas je lah Ustaz. Semakin banyak yang Ustaz beri, semakin banyaklah yang Allah akan balas. Yang penting ikhlas. Balik dari masjid, kawan saya belanja kami takoyaki. Alhamdulillah rezeki. Semua orang gembira. Kawan-kawan semua, ingatlah. Dari Ibnul Qayyim, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan perbuatan baiknya, seperti mana dia menyembunyikan perbuatan jahatnya.